Menggemparkan guys apabila seorang wartawan sukan yang sering mengkritik bola sepak di dalam negara dan mengkritik FAM apabila ada kes dengan FIFA telah pun diserang dan dipukul oleh beberapa orang lelaki yang misteri ya. Kita tidak tahu siapa, tapi beliau telah dipukul tanpa sebab, diserang, dan salah seorang penyerang itu telah pun merekod video dengan menggunakan phone dia ya. Tak tahu apa niat mereka yang sebenar, dan kemudian mereka melarikan diri, dan wartawan itu telah pun cedera guys. Wartawan ini baru-baru ini terkenal apabila mengkritik dengan lantang, mengkritik FAM apabila FAM tidak mendedahkan siapa pelakunya, dan wartawan ini turut mempersoalkan siapakah yang bertanggungjawab sebenarnya dalam kes pemalsuan dokumen 7 pemain warisan Malaysia guys. Baiklah, polis giat memburu 3 lelaki yang disyaki terlibat dalam serangan terhadap wartawan sukan Haris Diol dalam kejadian yang berlaku di Bangsar pada Selasa. Ketua Polis Daerah Brickfield ACP Hu Chang Hook mengesahkan laporan diterima pada jam 4 petang. Seramai 3 suspek iaitu 2 lelaki berbangsa India dan seorang lelaki yang belum dikenal pasti dipercayai memukul Harish sehingga menyebabkan kecederaan pada muka, tangan dan badan. Menurut polis, identiti kesemua suspek masih belum dikenal pasti dan operasi mengesah mereka kini dipertingkatkan. Pasukan penyiasat turut sedang mengumpul rakaman kamera litar tertutup serta keterangan saksi bagi menjejak pergerakan kumpulan itu. Pegawai penyiasat akan memohon perintah OTI (Order to Investigate) daripada Timbalan Pendakwa Raya bagi membolehkan siasatan diteruskan secara lebih menyeluruh. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Majlis Media Malaysia MMM menyifatkan serangan ke atas wartawan sukan senior yang juga pengasas 2213 Haris Diol sebagai menimbulkan anggapan bahawa ia insiden dirancang. Memandangkan serius insiden itu, MMM dalam kenyataan berkata, ada yang sudah menanggapi perkara ini sebagai insiden terancang guys. Oh, ini bahaya guys ya. Sangat bahaya ni guys. Tindakan individu ketiga yang merakam insiden juga mengundang tanggapan yang serangan itu bukan secara rawak. MMM turut menzahirkan kebimbangan mendalam terhadap sebarang bentuk keganasan atau intimidasi terhadap petugas media. Sehubungan itu, MMM menekankan beberapa perkara penting iaitu keselamatan petugas media adalah asas kepada kewujudan ekosistem media yang bebas dan bertanggungjawab. Badan itu menggesa semua pihak menghormati ruang kerja wartawan serta mengelakkan tindakan yang boleh menjejaskan keselamatan mereka. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil menggesa supaya siasatan berhubung kejadian pukul melibatkan wartawan sukan Haris Diol dilakukan dengan segera. Jurucakap kerajaan itu menegaskan keselamatan pengamal media khususnya ketika mereka menjalankan tugas tidak boleh dikompromi. Menurut Fahmi, dia dimaklumkan tentang insiden ini ketika menghadiri program di Kota Kinabalu. Malah turut menghubungi Timbalan Presiden Kelab Akhbar Kebangsaan NPC itu untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kejadian. Wartawan veteran dan pengasas portal 2213 itu diserang 2 individu ketika ingin masuk ke dalam keretanya di Bangsar semalam. Menerusi akaun aplikasi X miliknya, Harish memaklumkan diserang 2 individu di mana salah seorang turut merakam video dirinya diserang. Ketua Polis Brickfields, Assistant Commissioner Ho Chang Hook mengesahkan telah menerima laporan di Pondok Polis Bangsar dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Serangan terhadap Harish merupakan kejadian mengejutkan arena sukan negara. Siapa yang masih ingat lagi guys berkenaan dengan kes Faizal Halim? Okey, pemain daripada pemain bola sepak Selangor dan juga pemain Harimau Malaya apabila beliau disimbah oleh asid, dalam bahasa Indonesia air keras. Siapa yang ingat lagi guys? Inilah yang kita takut guys. Okey, ini Malaysia tau, negara aman, tapi bila jadi macam ni, macam ada jenayah yang terancang lah guys. Kayaknya ada mafia guys ya. Kayak begitulah guys ya. Ini yang ditakutkan guys. Lepas kes simbah asid terhadap pemain bola sepak kebangsaan Faizal Halim tahun lalu yang kemudian diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Alright guys, itulah antara beberapa video. Aku tak perlu nak mereaksi
lebih banyak lagi video sebab semuanya menyatakan perkara yang sama. Alright, apabila seorang wartawan sukan yang boleh dikatakan dikenali lah di Malaysia yang sering mengkritik bola sepak di dalam Malaysia dan juga dengan tegas, dengan kerasnya mengkritik FAM dalam isu dengan FIFA ni guys. Beliau telah diserang oleh 3 lelaki apabila beliau sedang berjalan untuk menuju ke keretanya, berjalan untuk menuju ke mobilnya, sedang berjalan beliau tiba-tiba diserang. Okey, diserang oleh 3 lelaki. 2 lelaki memukul dia, 1 lelaki mengeluarkan HP-nya dan rekod serangan itu. Jadi kata mangsa yang dipukul ini, barang-barangnya tak ada pun yang dicuri. Biasanya mungkin kena rompak, HP-nya diambil, duitnya diambil, uangnya diambil kan. Tapi tidak, harta dia semua ada, barang-barang dia semua ada guys, tidak ada yang dicuri. So motif dia ni kita tak tahu lagi kenapa. Okey, tak tahu kenapa wartawan sukan ini diserang dan dipukul. Alright, dan salah seorang pelakunya mengambil video guys. Jadi ini satu perkara yang bahaya ya. Setahu aku Malaysia ni negara yang aman, negara yang tenang. Tak ada, ni dah macam Colombia guys, dah macam Mexico dah kan. Sepatutnya kita ni bebas bersuara. Okey, tak kisahlah wartawan ke, rakyat biasa ke. Alright, bila jadi macam ni, mungkin ini akan membuatkan orang jadi takut tau. Sekarang ni banyak spekulasi yang timbul guys. Okey, netizen-netizen Malaysia sekarang ni wow, memenuhi di ruangan komen macam-macam guys. Aku rasa orang Indonesia pun tahulah berita ini mesti dah sampai kepada Indonesia lah. Aku yakin kan, orang Indonesia pasti tahu. Dan mesti kamu juga akan memikirkan perkara yang banyaklah, macam-macam lah berkenaan dengan FAM, digantung oleh FIFA berkenaan dengan pemalsuan dokumen. Sebab wartawan ini dia yang lantang bersuara dengan kesalahan yang FAM dah buat ni. Dia paling lantang guys. Dan dia pun ingin sering bertanya kepada FAM, kenapa tidak menunjukkan dokumen-dokumen yang kononnya FAM ni bilang salah, tersilap. Tunjukkan dokumen apa yang tersilap. Dan siapakah yang benar-benar bertanggungjawab? Jika benar ianya pemalsuan dokumen, siapa yang benar-benar bertanggungjawab? Kata wartawan ini Dan banyak lagi guys. Okey, adakah disebabkan wartawan ini lantang bersuara, berani bersuara, ini mengakibatkan dia diserang? Kita tak tahu motif dia yang sebenar Dan aku mendapat berita yang terbaru. Ada yang mengatakan bahawa suspek, orang yang menyerang wartawan ini telah pun ditangkap oleh polis. Kalau benar berita ini, alhamdulillah. Dan semoga polis dapat bertanyakan kepada suspek, kepada orang yang memukul wartawan ini, kenapa, apa motif dia. Alright. Jadi tapi alhamdulillah lah wartawan ini dia tak ada apa-apa yang perkara yang serius. Setahu aku tak ada apa-apa yang perkara yang serius. Cuma ada sedikit luka dan bengkak di kawasan muka, di kawasan ini Dan ianya mengingatkan aku berkenaan dengan kes yang pernah menggemparkan negara, iaitu kes Faizal Halim. Kalau anda dapat lihat, ini pun kira udah baik sedikit. Masa dia kena tu guys, teruk guys. Anda dapat lihat tangan dia. Lihat tangan dia, mukanya, kepalanya, apabila dia disimbah oleh asid ataupun air keras apabila dia bersama dengan keluarganya pergi ke mall. Ini ada 2 suspek. Sampai sekarang guys, polis telah mengklasifikasikan kes ini tidak selesai kerana tidak dapat menangkap siapa pelakunya. Sampai sekarang guys, tidak ada keadilan untuk Faizal Halim sampai sekarang. Okey, jadi ini membuatkan kita orang Malaysia ni takut. Tahu tak? Kalau ianya boleh berlaku kepada Faizal Halim, tak mustahil ianya boleh berlaku kepada kami semua. Okey. Jadi mungkin orang-orang yang
inginkan kejujuran, inginkan kebenaran, sekarang ini mungkin takut untuk bersuara. Seperti wartawan wartawan yang telah diserang itu, nasib dia baiklah sebab kecederaannya kecederaan ringan, alhamdulillah ya, syukur ya, dia tidak apa-apa, cuma luka-luka dikit. Dibandingkan dengan Faizal Halim ni ya, kesnya masih sampai sekarang ini guys, kami rakyat Malaysia ingin tahu siapa yang bertanggungjawab dan apa motif mereka memperlakukan Faizal Halim sampai macam ni guys. Jadi sekarang ni pertanyaan aku lah ya, apa nak jadi dengan sistem keselamatan di Malaysia ini dan kebebasan suara yang kami ada ni, hak kebebasan suara, apa dah jadi guys? Adakah jika kami bersuara inginkan kebenaran, kami juga akan diserang? Adakah begitu? Dan adakah disebabkan wartawan itu, okey, aku tunjuk gambar dia, adakah disebabkan wartawan ini yang lantang bersuara inginkan kebenaran daripada FM, adakah ini disebabkan dia diserang? Dan siapakah punya angkara guys? Siapakah orang yang bertanggungjawab yang melakukan serangan-serangan ganas ni guys ya? Tak kisahlah terhadap wartawan ini ataupun terhadap Faizal Halim ya. Jadi aku harap pihak polis melakukan kerja yang jujur dan bertanggungjawab lah ya, untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Itu saja guys. Alright, kita tak nak Malaysia ni jadi macam Colombia, jadi macam Mexico, terlalu ganas. Alright, dan sampai ada yang dibunuh di sana tu kira biasa je guys. Dekat Colombia, dekat Mexico ni, kes bunuh tu kira biasa je. Okay, kita tak nak Malaysia ni jadi macam tu. Aku harap pihak berkuasa Malaysia ni dapat menyiasat perkara ini dengan jujur, dengan terperinci, dan untuk menangkap orang yang benar-benar bertanggungjawab dalam hal ini guys.